Inflasi Malaysia meningkat 1.9% pada April 2026, didorong kenaikan kos pengangkutan dan bahan api. Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, melaporkan indeks inflasi naik kepada 136.9 berbanding 134.4 pada tempoh sama tahun lalu. Kumpulan pengangkutan mencatat peningkatan lebih tinggi, 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac 2026. Subkumpulan operasi kelengkapan pengangkutan persendirian melonjak 4.8% berbanding hanya 1.5% bulan sebelumnya. Inflasi bagi perkhidmatan pengangkutan awam kekal pada kadar sama seperti bulan lalu. Inflasi keseluruhan bulanan turut meningkat kepada 0.4% berbanding 0.3% pada Mac 2026. Kenaikan ini mencerminkan kesan langsung ketegangan di Timur Tengah terhadap kos bahan api dan sentimen ekonomi Malaysia. DOSM memaklumkan sebanyak 364 daripada 573 item atau 63.5% merekodkan kenaikan harga pada April.